Dia lain. Apa aja lainnya? Sama ya juga. Bang, jangan tak madam semangatnya, Bang. Jahit hati mek nangganya. Ini ada benar-benar nak mula benda bagus, Bang. Tanda ajaknya. Sekurang-kurangnya ni ada mula amal bakti lah dunia tu. Kita mau nangganya mendondon ngeliat si bagus. Dia cari. Si mau nak. Ya. Tanda ajaknya mula benda bagus, Bang. Baik dia mau nolong. Dengar tak, Bang? Tak tu. Asli. Pak, wujud amat. Ingat kita pergi di laut? Narik nak tok pun kita si tahu. Tok, tanda kita. Nah. Minggu depan habis sekolah kita sibuk nolong bapak. Kena? Kita habiskan kerja kita dulu. Datang, Mek. Jadi kami boleh ngajar di sekolah rakyat? Oh. Tapi kita mesti janji kita akan lupa pelajaran kita. Kita mesti dapat sekurang-kurang nombor 3. Oh, kami janji. Mungkin kita mungkin janji, kita berhenti. Oh, Pak. Kami janji. Tuan Haji tu. Kita tak pukul 3. Majid santai lah, ya. Ya. Punya pakai baju kurung, ngasahnya. Nyata situ. Malu-malu indah. Ya, kami pun faham. Tumpan tanya. Sini ya pejabat guru besar. Kena. Kami cikgu sukarela sekolah tak? Tak, ahli PPM ke? Ahli rasa PPM. Oh, sama kedak kami orang lah. Oh, camialah bunyinya. Bingung juga kami. Mun kita sidak pintar tek, udah ditangkap kali kami. Ibu takut. Kita orang pun ahli rahsia PPM. Nama kami Tajudin, ya Jamaluddin, ya Seman. Nok pemalu tu Rosli. Kita seorang je? Oh, mau coba-coba. Kami belajar sampai darjah 6. Kami mengajar sekejap di muka. Tapi keluarga kami pindah ke situ. Jadi kami terus berhenti. Kita orang semua ada pengalaman mengajar? Mengajar sih dah. Diajar lagi masih. Maksud kita? Kami orang belajar di sekolah Metodis. Assalamualaikum. Salam. Haji. Untuk para sukarelawan. Oh. Haji. Yuk, ikut kami. Dulunya ada 7 orang cikgu di sini. Kita ada 5 orang. Oh. Siapa nak pentingnya kita ada cikgu nak pakai ngajar. Mata pelajaran apa nak diajar di situ? Nak biasalah bahasa Melayu, ilmu hisab, agama. Ingat, agama. Sains, bahasa Inggeris dengan ilmu alam si ada. Untuk sekolah rakyat, bukan sekolah orang putih. Jom, kami nunjuk kelas. Ya.
Untuk kelas 3. Kelas 2. Kelas 1. Untuk bilik guru. Kita kata kelas di situ untuk senang kerja, kita orang kena ngajar bergile-gile. Tuan Haji, ni muridnya. Dah seminggu kami murid sidaknya cuti. Esok kami longgar, sidaknya balik. Jom, masuk bilik kami. Untuk buku-buku teksnya. Kita ngajar sidaknya bahasa Melayu, Jawi dan agama dengan ilmu hisab. Tok Jak, buku teks untuk anak murid, sini. Buku-buku untuk anak murid si anak. Buku untuk cikgu, dia ada. Kami rasa murid-murid ya, dia ajar membaca dan menghitung si lebih dari ya. Nak macam ya? Sidaknya si mau orang kita lebih pandai lagi dari sidak. Yalah sebabnya. Tapi Rosli, macam ni kita mau ngajar. Buku saya dah, bahan bacaan saya dah, baca-baca saya dah. Kita cari ikhtiar. Kita mesti pastikan ilmu nak kita dapat di sekolah metodis dikongsi dengan adik-adik kita di sekolah tu. Nah, Kami pulang dulu. Mak mak kami untuk kena kahwin lusa. Rosli, kita madam mau jemput Norian. Siapa? Siapalah ibu sesusah? Siapa? Kakak kami lusa. Jemput datang. Mbak keluarga sekali. InsyaAllah. Terima kasih Rosli. Sama-sama. Kami pulang dulu. Hati-hati Rosli. Pulang dulu. Nak? Kami ngantar. Siapalah ibu sesusah? Kami pulang dulu. Rosli. Angkat tulang tu. Sekejap, Rosli. Jom ni.